Assalamualaikum guys. So hari ni Alif nak ajar korang cara download lagu daripada YouTube. First, kita masuk kat YouTube. Okay, kita search lagu yang kita inginkan. Contoh saya Gadis Baju Merah lirik. Okay, pilih video anda inginkan. Okay, korang tekan kongsi ataupun share. Korang tekan salin pautan ataupun copy link. Ok, disalin. Selepas itu korang keluar, masuk kat Google. Korang search MP3 converter. Okay, okay, korang tekan yang atas sekali, YouTube to MP3. Okay, korang paste link yang korang salin tadi. Okay, korang convert dan korang tekan download. Okay, muat turun. Kita tunggu sehingga lagu itu siap. Okay, dah siap muat turun. Okay, dah selesai. So, kita cek dulu dalam muzik kita. Okay, dah ada. Okay, lagu itu sudah ada dalam fail lagu kita. Okay, setakat itu sahaja video kali ini. Terima kasih yang selalu support channel Ali Zafran Official. Okay, subscribe dan like video ini. Bye.